Hormat itu sembah, bukan menyembah. Tunduk berada, bukan tunduk maruah. Assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku nak share satu benda. Aku dah pasang. Ni member kita punya motor pula. Kita nak ganti stainless steel header ni kan. Sekarang ni dah musim patah exhaust. Aku nak share sikit orang biasa yang patah kat mana kat sini, belah bawah ni. Kita tengok kat sini pun dia punya welding, alah, boleh lah. Benda ni panas, bila panas dengan vibration apa semua, kat sini pun dah nampak dah start karat kan. Lagi-lagi yang mana-mana duduk area tepi pantai tu, sebab tu lah korang punya motor boleh karat. Ini kalau motor bandar dia tak karat sangat lah, tapi lama-lama dia akan efek juga. Lama-lama bila dah pakai, kesan penggunaan tu dengan panas yang melampau, itulah punca. Satu lagi mungkin ada buka pasang, jadi isu juga. Mungkin pemasangan tu ada paksa jugalah. Okey, header ni kita tak boleh ketatkan dulu. Kita kena placekan dulu muffler ni dekat tempat ni, ngam-ngam dulu. Rapatkan 3 skru ni supaya dia rapat. Lepas tu baru kita alignkan dengan yang depan, baru ketatkan balik. Kalau kadang-kadang ada setengah mungkin dia dah ketatkan depan, dan bila kat sini renggang, dia paksa, tu pun membantu juga untuk patah. Okey, so kalau korang suka benda ni, jangan lupa like, share, komen. Jumpa lagi. Assalamualaikum.